Bekalan positif diperoleh JDT semalam di gelanggang sendiri. Hal ini tentunya menjadi suntikan semangat untuk meraih 3 mata penuh ketika melayan kunjungan jagoh Jepun Vissel Kopp nanti. No Rizky berkata, jika persembahan anak asuh Hisco Monos seperti semalam, tentunya mengalahkan Vissel Kopp bukan hal yang sulit. Semalam pasukan Johor Darul Tazim JDT mempamerkan kekuatan sebenar apabila membenar Melaka FC 5-0 pada aksi suku akhir pertama Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus membawa bekalan amat selesa ke perlawanan timbal balik. Penyerang import, Ajdin Mujagik, menjadi mimpi ngeri buat pelawat apabila meledak 3 gol selain terlibat secara langsung dalam tekanan berterusan Harimau Selatan sepanjang perlawanan. Skuad kendalian Hisco Monos bermula garang apabila Mujagik membuka tirai jaringan seawal minit ke-5 sebelum menggandakan kedudukan hanya 3 minit kemudian, membuatkan Melaka tersentak dan gagal keluar daripada tekanan. Pasukan pelawat yang dibimbing Ella Varasan cuba memperkemaskan rentak, namun benteng tuan rumah terlalu kebal untuk ditembusi. Pada minit ke-32, Irfan Zakaria bertindak cemerlang menyelamatkan keadaan apabila mengeluarkan bola di garisan gol selepas percubaan Nacho Mendes hampir menghasilkan jaringan ketiga. Mujagik hampir mencatat hat-trick sebelum rehat, namun tandukannya daripada sepakan penjuru Hector Hevel sekadar menggegarkan palang dengan keputusan 2-0 kekal sehingga tamat babak pertama. Bersambung separuh masa kedua, Melaka menunjukkan reaksi positif dan hampir meraih gol pada minit ke-57. Tetapi tandukan Ahmad Syamsaldin hasil hantaran Rashid di tepis kemas penjaga gol, Christian Abad. Seminit kemudian, Mujagik memastikan malam gemilangnya sempurna apabila menengkapkan hat-trick menerusi rembatan padu yang menewaskan Haziq Aiman, sebelum pemain gantian Manuel Hidalgo menambah luka pelawat dengan gol keempat pada minit ke-70. Harimau Selatan terus berpesta apabila Marcos Guillermo mengambil kesempatan terhadap kesilapan Haziq yang keluar dari kotak penalti untuk gol kelima, manakala jaringan Tito Martin selepas itu dibatalkan akibat offside. Keputusan besar itu meletakkan JDT di landasan terbaik menjelang aksi suku akhir kedua di Stadium Hang Jebat pada 25 Februari ini, dengan Melaka memerlukan keajaiban besar untuk bangkit. Mungkinkah hasil positif ini bakal berlaku ketika menentang Vissel Kopp nanti? Menarik kita nantikan. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.